Syah tu ada apa bawah tu, sepasang lah. Kita cuba baling sikit, tengok. Jadi dia buat tak tahu, dia patah balik. Okey, kalau korang tengok video tadi kan yang aku letak kat depan tadi tu. Okey, kalau tengok ada 2 ekor ikan toman dia duduk main kat kawasan tepi. Lepas tu kalau kita baling, lepas tu kadang ada yang dikejar, ada yang tak kejar. Okey, kalau korang tengok keadaan situasi macam tu, itu sebenarnya waktu ikan toman tu tengah mengawan, okey, tengah menjaga telur. Yang kat tepi tu, dia orang duduk main kat tepi tu sebenarnya sarang dia tu. Okey, sarang dia tu kebanyakannya, kebiasaannya bila waktu mengawan ni, waktu dia tengah menjaga telur, waktu tu ikan tak akan buka mulut lah. Jaranglah ikan nak buka mulut. Okey, sebab dia akan berpuasa sehingga anak dia dah menetas. Okey, bila dah ada anak dia dah menetas, waktulah ikan toman betul-betul garang. Okey, saya harap video ni akan bermanfaat dan boleh dijadikan pengajaran untuk semualah. Okey, nak tahu apa lagi video berkenaan dengan toman, korang boleh follow saja. Okey, jumpa lagi geng.